Pada emas ni betul-betul berbalik ke? Sebab apa ramai masih fikir emas ni slow growth, tak kaya cepat, tak viral macam kripto, tak nampak untung besar dalam masa singkat. Tapi kalau tuan-puan tengok trend harga emas dari tahun 2025 ke tahun 2026, kita boleh nampak satu perkara tuan-puan, iaitu walaupun ada turun naik jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, emas masih meningkat secara konsisten. Dan di situlah ramai orang mula faham fungsi sebenar emas. Emas ni bukan alat nak cepat kaya. Emas adalah alat untuk lindung nilai duit kita dalam jangka panjang. Sebab duit yang kita simpan hari ni tuan-puan belum tentu ada nilai yang sama beberapa tahun akan datang. Harga barang naik, kos hidup naik. Tapi emas tuan-puan, bila harga emas naik, bermaksud nilai simpanan kita pun ikut meningkat. Sebab itu, bila ekonomi tak menentu, ramai orang tetap cari emas. Sebab emas ni dah terbukti sebagai aset yang lebih stabil dan dipercayai sejak dulu lagi. Jadi sebenarnya soalan yang lebih penting bukan harga emas naik banyak ke tidak. Tapi kalau saya konsisten simpan setiap bulan, berapa besar nilai yang boleh terkumpul setahun akan datang. Sebab dalam simpanan emas, konsistensi jauh lebih penting daripada timing. RM100 sebulan mungkin dapat kecil hari ni, tapi kalau tuan-puan buat secara berulang-ulang tanpa henti, itulah yang perlahan-lahan akan membina kekayaan kita. Jadi bagi tuan-puan yang macam ni susah disiplin simpan duit, mungkin emas ni boleh jadi cara paling mudah untuk tuan-puan paksa diri menyimpan. Tuan-puan save video ni dulu dan mula dengan apa yang ada. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas bersama dengan Papi Go, tuan-puan boleh terus sebuah saat kat bawah. Saya bantu cara bermula. Assalamualaikum.